Saya teringat satu pesanan guru emas saya dulu, bila ekonomi tak stabil, siapa yang pegang aset sebenar, dia akan tenang. Masa tu saya tak berapa faham. Tapi bila tengok berita, sekarang harga barang naik, nilai duit makin jatuh, ramai orang hilang kerja, baru saya sedar maksudnya. Dalam keadaan dunia yang tak menentu ini, hanya emas yang tetap bersinar. Nilainya tidak boleh dimanipulasi dan yang paling penting, ia mudah dicarikan bila perlu. Ramai sangka nak simpan emas seperti ini, kena kaya dahulu. Padahal simpan emas bukan untuk orang kaya saja. Tapi jalan untuk jadi kaya dengan cara yang lebih selamat. Bila kita simpan emas, sebenarnya kita cuma alihkan duit daripada bentuk yang mudah susut nilainya kepada bentuk yang lebih kukuh dan tahan lama. Sekarang semuanya dah mudah. Nak mula pun tak perlu tunggu gaji besar. Di platform Public Gold, serendah RM100 je kita dah boleh mula menyimpan emas. Jangan risau, berapapun harga emas kita masih mampu memilikinya. Bila cukup gram, boleh terus keluarkan emas fizikal. Saya selalu ingatkan diri sendiri, kalau kita tak mula menyimpan hari ini, macam mana nak bina kekayaan hari esok? Mulakan walau kecil. Yang penting kita mula dan terus konsisten sahaja. Bagi yang ingin menukarkan sebahagian kekayaan ke bentuk emas, anda boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing anda sebaiknya.